Okey, kita akan ke peserta yang seterusnya, pemegang nombor 5. Untuk itu kita jemput adik Azfar Haras bin Edi Amin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azfar Haras bin Edi Amin dari Sekolah SK Jalan Datuk Palembang. Dengarkan pantun saya. Pakai baju nampak bergaya, tenunan indah, warna idaman. Pakaian itu lambang budaya, takkan hilang warisan berzaman. Genggam jari berurat emas membuka tari. Tari gerak di luar, geri di dalam. Ini adalah kisah gerak sejati. Kini mengena bersambung tali. Tali di bawah memegang janji. Janji pendekar dan serikan di kebangkitan di dalam diri. Melangkah seri bertapak tiga, ada empatnya. Langkah Melayu, 7 anggota, 7 barisan di dalam rahsianya. Pakaian Melayu, pakaian selamat dipakai dari bahaya. Di sini bermula, di situ penamat, taburkan bakti di jalan agama. Jari berurat emas membuka tari. Tari pendekar dan serikan di kebangkitan di dalam diri. Melangkah seri, bertapak tiga, ada empatnya. Langkah Melayu, 7 anggota, 7 barisan di dalam rahsianya. Pakaian Melayu, pakaian selamat dipakai dari bahaya. Di sini bermula, di situ penamat, taburkan bakti di jalan agama. Terima kasih adik Azfar. Muka dia memang betul-betul menghayati watak dan pakaian yang dia bawa.